Okey, baik. Selamat pagi, Cik Zuhairi. Selamat pagi, Syuk. Ya, okey. Hari ini kita nak kongsi apakah antara tawaran-tawaran yang dibawakan oleh Emas Seri Semantan ini. Silakan. Okay, Syuk. Terima kasih terlebih dahulu kepada RTM TV1 Selamat Pagi Malaysia kerana sudi mengundang kami untuk bersiaran langsung pada pagi ini. Dan selamat pagi kepada seluruh penonton Malaysia pada hari ini yang bersama dengan kami Emas Seri Semantan. Jadi Alhamdulillah saya merasa sangat gembira kerana diberi peluang untuk berkongsi sesuatu yang sangat dekat dengan rakyat Malaysia, iaitu emas. Ya. Okey. Emas ni kalau kita lihat dekat depan ini memang ada macam-macam jenis. Jadi apakah antara desain-desain terkini? Saya yakin sebab lepas ni nak raya lagi. Ya, seminggu, betul. 2 minggu lebih sikit kan? Ya, betul. Apa antara desain-desain yang dibawakan oleh Emas Seri Semantan ni? Okey, Syu. Sebelum tu, Seri Semantan ini sebenarnya satu kedai yang dikenali dengan nama Syurga Emas Pre-Love. Ya. Dan Syurga Emas Pre-Love ni dia bukan sekadar satu slogan pemasaran, tetapi ianya adalah merupakan satu pengalaman sebenar pelanggan apabila berada di dalam kedai Emas Seri Semantan. Bayangkan, Syu, mereka datang dengan bajet yang terhad, yang cukup sederhana, tapi apabila keluar daripada kedai mampu memiliki emas tulen di badan mereka. Kerana di Seri Semantan gramnya kekal, nilai dan mutunya terjamin, ketulenannya terjamin, tapi mampu dibeli dengan harga yang cukup berpatutan, dengan koleksi barangan yang cukup banyak di dalam kedai. Kerana emas seolah-olah diberi peluang kedua, tetapi anda sebagai pelanggan diberi peluang pertama untuk memiliki emas tersebut. Inilah yang kami maksudkan dengan Seri Semantan Syurga Emas Pre-Love. Okey, jadi macam mana cara-caranya tu? Kalau pre-love tu selalunya maksudnya emas tu dijual. Ya. Jadi bagaimana metod yang diguna pakai untuk Emas Seri Semantan ini? Okey, dia sebenarnya kalau kita masuk ke dalam kedai Emas Seri Semantan, kita boleh melihat pelbagai ragam manusia di dalam kedai tersebut. Ya, ada yang datang kerana nak memilih desain-desain terkini yang ditawarkan oleh kedai Emas Seri Semantan, yang hanya datang untuk melihat desain di dalam cermin, tapi keluar dengan emas tulen di tangan mereka untuk memiliki emas tersebut. Dan ada dari satu sudut yang lain, mereka ini datang untuk beli gold bar untuk simpanan jangka panjang. Dan dalam masa sama ada satu sudut yang lain, mereka yang datang untuk bawa emas lama, dilebur dan dicairkan bagi ditukar kepada desain yang lain. Dan ada yang datang untuk trade in emas mereka. Ya, daripada emas lama kepada emas yang baru. Dan situasi ini dapat kita lihat berlaku di dalam kedai Emas Seri Semantan. Kerana mereka datang bukan sekadar untuk membeli, tapi mereka datang ini untuk menstrategikan, memfungsikan emas mereka. Strategi untuk membeli, strategi untuk memakai, strategi untuk menyimpan, dan strategi untuk menjana pendapatan bersama dengan kedai Emas Seri Semantan. Di sini uniknya kedai Emas Seri Semantan. Apa antara kelebihan emas-emas yang ditawarkan di kedai Emas Seri Semantan ini? Alhamdulillah, Syu. Hari ini sambutan yang kami terima di kedai Emas Seri Semantan ini sangat di luar jangka. Setiap hari kami terpaksa mengadakan stok di antara 15 ke 20 kilo emas di setiap cawangan kami di seluruh negara, di seluruh Malaysia. Kerana apa yang ada di dalam kedai Emas Seri Semantan ini satu barangan pre-love yang berkualiti, yang bermutu tinggi, dengan harga yang mesra pelanggan, dengan harga yang sangat berpatutan, tetapi koleksinya sangat banyak dan sangat menarik. Okey. Ya, itu yang menyebabkan mengapa kami dianggap sebagai syurga emas pre-love. Okey. Saya tengok desain-desain pun mungkin ada wanita saya menonton sekarang macam terliur tengok kan. Dia bukan lapar makan, ada lapar emas. Okey, apa yang diangkat ni? Okey. Ini desain yang terkini ke? Ini ada pre-love. warna. Ini pre-love.
Tapi desainnya adalah desain yang terkini. Tengok sikit tu kamera sana, Cik Zuhairi. Okey, kalau kita tengok pre-love ni, dia ada macam warna chrome sikit, ada warna rose gold sikit kan? Harga dia macam mana kalau cerita pre-love ni? Adakah harga pre-love juga, Cik Zuhairi? Ya, harga pastinya harga pre-love yang pasti bersama dengan siri Semantan. Kita boleh menawarkan harga yang jauh lebih berpatutan dengan koleksi desain yang sangat menarik. Yang sangat banyak. Kerana apa yang ada di siri Semantan ini adalah merupakan produk-produk yang mempunyai pattern yang terkini, desain yang terkini. Selalunya bila emas-emas pre-love ni maksudnya yang dah diguna, dipakai lah kan. Ada yang pakai emas ni untuk macam daily basis kan, buat pasar hal kan. Jadi emas ni bila lama dia akan kurang sikit lah dia punya kecantikan itu, kekilauan. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Mas Semantan sini? Sebab itu kita mendidik, sebab itu kita mendidik masyarakat supaya melihat emas ini dari sudut emas sesuatu yang berbentuk pelindung nilai. Kerana emas ini ada nilai intrinsiknya. Yang mana walaupun dilebur, walaupun dalam keadaan rosak, walau dalam keadaan apapun, emas itu emas. Ia tetap bernilai. Dan kami mengambil pendekatan bagaimana untuk kami menawarkan pre-love ini dengan emas dengan pattern terkini, dengan desain terkini, tapi dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, dengan kualiti yang terbaik. Itu yang ada di dalam kedai emas Seri Semantan. Okey. Tapi saya tengok tadi emas Seri Semantan ada banyak outlet tu kan? Sangat Setiap banyak. outlet akan lain-lain lah design pre-love dia. Ya, betul. Okey, Syu. Hari ini Alhamdulillah, walaupun kita bermula dengan langkah yang kecil, sesuatu jenama yang besar ini selalunya bermula dengan langkah yang berani. Kedai pertama kami bukanlah kedai yang besar, hanya di bandar yang kecil. Dan bukan di mall yang mewah, iaitu di Temerloh Pahang. Dan dengan sambutan yang memberangsangkan, kami melangkah memberanikan diri untuk buka kedai yang kedua kami di Kuantan. Mendapat sambutan yang begitu baik sehingga kami buka cawangan ketiga kami di Jengkok. Dan kami mengambil satu langkah berani dengan cawangan ketiga kami, bangunan 3 tingkat. Yang paling besar pada waktu itu kami buka di Bandar Baru Tunjung, Kota Baru, mendapat sambutan yang begitu memberangsangkan, luar daripada jangkaan kami. Dan kami melangkah ke utara, buka cawangan yang ke-5 di Ipoh, bangunan setinggi 3 tingkat. Dan terus kami melangkah ke Shah Alam, satu tempat yang dianggap sebagai lembah emas. Di Seksyen 7. Alhamdulillah sambutan yang begitu baik. Dan terus kami melangkah ke selatan sebagai cawangan yang seterusnya di Batu Pahat dan mengukuhkan kembali cawangan kami di Pantai Timur dengan buka cawangan di Kuala Terengganu. Dan satu langkah yang paling besar yang kami ambil paling berani, kami menyeberangi lautan Cina Selatan, buka cawangan di Kota Kinabalu, Sabah. Dan Alhamdulillah, hari ini cawangan demi cawangan kami sedang mengerak langkah untuk ke Tawau, sedang dalam persiapan ke Sandakan dan juga ke Bertam dan ke seluruh Malaysia. Alhamdulillah sambutan yang sangat luar biasa. Okey, kalau nak tengok pre-love ni ada online ke atau memang kena pergi kedai? Kena pergi kedai. Perniagaan kita bukan sahaja beroperasi secara fizikal, bukan sahaja wujud secara fizikal, tapi ianya beroperasi secara aktif. Dan komoditinya hidup. Setiap hari kedai kita buat operasi. Maknanya boleh pergi ke kedai, kita tak ada katalog, boleh tengok, boleh pegang dan boleh pilih koleksi-koleksi yang ada di dalam kedai emas Seri Semantan. Ada yang kena booking ke apa ke? Siapa cepat dia dapat pre-love ni? Ya, kita guna pendekatan yang sama. Kita boleh memilih untuk pergi ke kedai ataupun booking. Kita permudahkan cara. Faham. Okey, baik. Itu dia social media ni yang kami kongsikan. Boleh type saja Emas Seri Semantan Official. Pastikan gambarnya warna merah, bukan gambar lain. Takut apa-apa, ada scam ke apa kan? Betul. Logo tu kena betul. Emas Seri Semantan tu warna merah dan diikuti logonya di atas warna putih. Ada lambang S kiri dan kanan itu. Ya, untuk betul. anda ikuti apakah antara desain-desain yang terkini yang ditawarkan di Emas Seri Semantan. Okey. Terima kasih kepada Cik Zuhairi sampai kita hari ini secara ringkas untuk berkongsi berkenaan dengan apakah yang ditawarkan. Dan insya-Allah kami yakin suatu hari nanti rakyat Malaysia akan menjadi pengguna yang bijak menyimpan emas.
Betul. Dia bukan trend, ini bukan trend, tetapi ianya satu kesedaran tentang keuangan. Dan Seri Semantan akan menjadi satu platform untuk mendidik masyarakat supaya menyimpan emas dan mengurus keuangan dengan baik, dan insya-Allah itulah mission Seri Semantan. Okey, terima kasih kepada Encik Zuraidi Abdul Rahman, Pengarah Pemasaran dan Kejurulatihan Emas Seri Semantan bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan emas Seri Semantan. Okey, berikutnya kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada satu segmen drama raya. Kita nak bersama dengan para pelakonnya seketika nanti. Berehat seketika, kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.